Dia masuk sini ya. Yang ni Chinese New Year boleh pakai ni. Dari mana? Ha? Raya Cina. Sedap tak ni? Tidak. Dah rasa. Oh, ni pun. Wah, ini lagi meriah ni. Ini tak panas sekali. Tapi tak tahu lah bila basuh ni. Dah hilang. Setahun dia ni pakai. Tapi tak tahu lah, actually ni baju dia boleh tahan kualiti tau. Ya. Ha. Kualiti dia lebih baik daripada ni. Ini tu. Laga. Tak tahu. Sedap air dia. Sedap. Kayaknya sedap. Memang. Jauh beza Tak dengan tahu. harga dia pun mahal lagi. Ya ke? Harga dia 70. Ha? 80. Ha, bang. Dia memang mahal sikit. Yang sedap. Sedap. Kayaknya memang sedap. Begini. Ini macam tak sedap. Ya? Ini macam panas. 100 lebih. Panas. Ya ke? Dia rasa tak panas. Kan? Betul kan? Macam dia tak serap lah. Ya. Peluh dia tak serap. Dia tebal ni, kayaknya tebal. Macam dia cakap 300 GSM apa semua kan. Ha, kalau yang ni mungkin okey. Ni sedap. Berapa harga ni? Ha, ni murah sikit. Ni dia mahal yang. Sebab dia Dia ada- tebal. Oh ya. Ni tebal, ni nipis. Tapi sedap lah kain. Kain ni lagi sedap. Ni lagi sedap. Sebab dia nipis, dia ringan. Ni okey. Dia pun sama tak? Besar. Dia ni. Dalam ni mana serap ni? Boleh? Oh, ni dia sulam tau. Yang ni dia sulam. Dia ada berapa kali? Sorry kan, yang dia dapat yang lengan panjang tu lebih kurang macam ni lah. Tapi ni mahal. Ha. Tapi yang ni lagi okey lah. Tebal lah. Dia bukan lagi tebal, dia lagi okey. Yang tu dia macam kain kait. Oh, ni tag. Macam ni kan. Oh, macam nampak lah. Dia ada warna hitam dengan warna ni. Bukan lain. Yang dia pelik kat sini. Yang ada dekat tu tak ada kat sini. Tak tahu lah brand ni ke apa kan. Sulam, ha? Yang ni kurang sikit lah. Sebab yang ni mungkin harga dia ni sikit. Lagi mahal lah ya. Ni sebab sulam. Dia ada 2 kali. Hitam tu. Oh ni sulam juga ni. Tapi sulam ni lain sikit Timbul. Ni semua lah. Ni cantik. Tapi ni tak sulam. Ni sedap sikit kain ni. Ya ke? Oh, belakang dia macam ni Ini. Tapi kenapa dia tulis imagine? What the hell? Ni? Cantik. Ambil. Kok dia punya sulam tu. Memang rasa mahal. Ni bukan sulam. Ni tepi je sulam. Yang ni dia PU. Atas ni sulam. Macam mana dia boleh buat Alah, yang di stamp je. Ya. Tampal.
Letak ni untuk sulam. Tapi biasa kalau Tak, dia kita sulam dulu, lepas tu baru dia tampan. tak lah. Ya. Ya ke? Ya, ni macam stiker. Lepas tu dia jahitlah sikit-sikit. Tapi memang tak pernah lah tengok ada kain yang macam gini lah. Ni kain macam cap tau tak? Cap. Tahu tu, ni sedap. Berapa lah ni? RM7. RM7. Buaya. Buah ni. Ni apa ni? Bismillah. Dalam dia pun dia siap print lah. Besar. Ni print. Besar ni sedap. Campur dengan ni. Ni sedap ni. Campur dengan ni. Dua tu seram dia. Anjing ke? Power. Oh, best. Depan macam ni. Yang? Dah. Tengok. Yo, ni warna hitam. Dia ready to pick up. Dah. Dah.